Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya yakin anda menganggap bahawa jenayah ialah pembunuhan semata-mata. Namun, terdapat jenayah yang lebih licik yang berlaku di tempat kerja anda. Apakah jenayah yang lebih licik? Iaitu jenayah rasuah. Jenayah rasuah dikenali sebagai jenayah kolar putih. Apakah jenayah kolar putih? Mari kita wawancara salah satu kaki tangan pejabat mengenai isu ini. Boleh tolong jelaskan kepada orang luar di sana, apakah jenayah kolar putih? Okey, jenayah kolar putih ni dia dilakukan oleh orang yang bijak pandai ataupun kita lebih kenali dia sebagai golongan yang profesional. Namun, apa tujuan golongan orang profesional ini melakukan jenayah rasuah? Tujuan mereka melakukan rasuah ni memang untuk kepentingan diri sendirilah. Okay, dan ada juga mereka sanggup mengambil rasuah ni untuk dorang mendapatkan kedudukan ataupun pangkat yang lebih tinggi dalam organisasi mereka lah. Sebab itulah jenayah rasuah ni disebut sebagai jenayah kolar putih sebab individu yang terlibat dalam kes rasuah ni adalah mereka yang mempunyai mempunyai pangkat ataupun kedudukan yang lebih tinggi dalam sesuatu organisasi ataupun masyarakat tu. Berdasarkan maklumat yang Cik katakan tadi, maksudnya jenayah rasuah ini tidak melakukan kekerasan, namun berlakunya penyelewengan dana dalam suatu organisasi tersebutlah. Kalau begitu, apakah kesan jenayah rasuah ini kepada sebuah institusi, negara ataupun masyarakat? Okey, macam yang kita sedia maklum juga, jenayah rasuah ni merupakan jenayah yang tidak baik. So, dia semestinya akan memberi kesan yang sangat mendalam lagi-lagi buat institusi, masyarakat dan juga negara. Salah satu kesan dia adalah pekerja. Pekerja akan kehilangan motivasi untuk melakukan pekerjaan. Dan bila perkara ini berlaku, secara tidak langsung akan menyebabkan reputasi syarikat akan tercemar. Sebagai contoh, jika berlaku penyelewengan dana, pelabur akan mula menarik diri. Dan jika itu terjadi, pekerja pun akan hilang motivasi mereka untuk terus bekerja. Saya bersetuju dengan pandangan Cik sebentar tadi. Begitu juga dengan kesan kepada masyarakat, terutamanya rakyat biasa seperti saya. Kami juga turut terjejas dengan kes-kes rasuah yang berlaku di peringkat atasan. Bila pihak atasan juga penuh dengan kes rasuah, kami sebagai rakyat biasa juga akan mula hilang kepercayaan kepada pihak atasan untuk membantu kami dari segi apapun. Itu dari segi konteks masyarakat. Bagaimana kesan kepada negara pula jika kes rasuah ini tidak dibendung? Kita sedia maklum, kes jenayah berkolar putih ni dia akan menjejaskan dana negara jika dia terus diselewengkan. Keadaan ekonomi negara kita akan menjadi semakin merundumlah disebabkan pelabur tidak mahu bekerja sama dengan kita punya negara ni. Dan itu semua disebabkan terlalu banyak kes rasuah yang terjadi di negara kita. Saya sangat bersetuju mengenai perkara yang Cik sebutkan tadi. Maksudnya kes jenayah rasuah ini memberi kesan kepada semua pihak. Jika rasuah berleluasa, maka sifat integriti dalam diri seseorang itu akan terhakis. Boleh Cik ceritakan sedikit mengenai apa itu integriti dan apa kepentingan integriti kepada seseorang itu? Okey, integriti ini merupakan sifat jujur dan amanah yang ada dalam setiap tindakan dan juga keputusan yang kita buat. Mereka yang ada sifat integriti ni, mereka akan selalu membuat perkara yang betul sahaja tanpa perlu dilihat oleh orang lain. Terima kasih saudari atas perkongsian sebentar tadi. Sangat bermanfaat untuk orang luar di sana. Sebab itu, kita harus menegakkan keadilan dan bertanggungjawab atas setiap perkara ataupun tindakan yang kita lakukan. Ingat, slogan rasuah bukan setakat slogan, tetapi ia merupakan panduan kita untuk melakukan apapun pekerjaan dalam kehidupan seharian. Ingat, rasuah tak bergaya, integriti bergaya. Sekian, terima kasih.